Mau tak mau, manusia mesti yakin bahawa manusia makhluk yang lemah. Dari segi akal fikiran lemah. Kita wujud, Tuhan pun wujud, sama-sama ada, tapi kita ni hanya bayangan. Wujud asli ialah Allah. Kita berkuasa, puasa boleh suruh, boleh larang, tapi hanya bayangan. Kuasa sebenar Allah. Ilmu ke, kekayaan ke, bijaksana ke, pintar ke, semua bayangan. Yang aslinya, yang benar-benar ialah Allah. Sebab tu kita dalam Islam disebut Allah al-jami' li kulli sifatil kamalat. Allah ini satu zat yang berhimpun semua segala sifat sempurna. Sifat yang kita nak sangat, nak kaya, nak bijak, nak pintar, nak sihat, nak itu, ini semua aslinya Allah. Kita hanya bayangan.